Kau buka, nak. Tengok apa yang dikirim. Ini baju untuk ayah. Ini untuk Rahma. Dia tak ada kirim apa-apa untuk Lela. Tak ada, ayah. Ini cuma satu saja. Sepatutnya dia mesti kirim pada Lela. Nanti Rahna suruh dia kirimkan, ya? Kau suruh dia balik pada hari raya Cina nanti, nak. Baik, ayah. Ayah, elok kalau Rahana berikan kain ini pada Lela, ya? Tak usah, Rana. Ini adalah hadiah sulung dari adik kau, Rana. Tapi, ayah, Lela tentu suka menerimanya, ya? Lela? Lela? Ada apa, Rana? Ini kain untuk Lela, Pak Cik. Dari siapa? Dari Leman. Oh, dari Leman. Naik, Rana, naik. Lela? 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 Lela, ini Leman kirim kain untuk kau. Terima kasih, Kak. Nanti kakak boleh jadikan cik cantik untuk kau. Bila Leman balik, kau boleh pakai, ya? Leman, berapa kali kakak kirim surat dalam seminggu? Sekurang-kurangnya 2 kali. Apakah kandungan suratnya kali ini? Dia suruh aku balik pada Raya nanti. Dan dia minta belikan kain selai. Apa betul kan kau nak balik? Tentulah. Dah 3 bulan aku tak jumpa ayah dan kakakku. Aku nak berat surat mengatakan aku nak balik. Disuruh datanglah. Disuruh? Apa yang datang sini? Mana aku tahu barangkali dia nak jumpa dengan kau. Mengarut dah. Cik Leman ada di rumah, tak? Cari dah. Cik Leman ada, tak? Pergilah. Tak baik buat beginilah. Orang datang nak jumpa dengan kau, kau tak nak pula. Pergilah. Hai, tak ada orang ke di rumah ni? Majilah. Ada. Cuma kami berdua saja di sini. Aku nak cakap dengan Leman. Leman? Oh, saya ingat nak cakap dengan saya tadi. Dua-dua pun boleh berkawan dengan aku. Boleh. Leman, marilah ikut aku. Maaf, aku tak ada masa. Marilah. Pergilah, entah dia susah dia nak apa ke. Perempuan kalau susah, laki-laki mesti menolongnya. Pergilah. Pergi. Lah, kau sungguh baik hati. Datanglah jalan-jalan ke night club. Terima kasih. Mari. Kau nak minum apa? Aku tak mau minum. Hai, kerana kau bencikan aku, sampai di rumah aku kau tak mau minum. Aku jadi penyanyi di night club ialah untuk menghiburkan orang ramai. Orang-orang suka melihat aku menari dan menyanyi. Dan mungkin ada yang terpikat hatinya kerana aku.
tak ada orang yang membencikan aku. Melainkan kau. Kenapa? Tak pun kami peduli. Bila aku tersenyum, semua orang terharu. Kalau boleh, mereka semua nak buat baik dengan aku. Kau minumnya? Kerana hendak melupakan masa dulu-dulu. Untuk menyesuaikan diriku menghiburkan pelanggan-pelanggan yang datang. Mereka akan merasa tawar hati kalau aku tak surat sarapan mereka. Hai. Dasar sungguh hidup dengan cara begini. Tapi apa boleh buat? Aku terpaksa. Aku tak ada niat nak jadi begini. Aku juga ingin hidup seperti lain-lain perempuan. Mak aku meninggal semasa umurku 6 tahun. Sejak itulah aku hidup tersiksa di bawah jagaan mak tiriku. Sampai aku berumur 17 tahun. Aku telah lari dengan seorang pemuda kerana dia janji nak kahwin dengan aku. Dia asyik bersukaria. Sampai masanya dia mungkin janji. Aku juga mengharapkan rumah tangga yang bahagia. Tetapi harapanku hampa belaka. Tak lama kemudian pemuda itu telah lain. Entah ke mana. Nah, sekarang kau lihatlah keadaanku. Tolonglah aku. Tolong. Posmin, Rana! Rana! Ya? Ada surat nak? Tak ada, Ayah. Ayah jangan bimbang. Besok lusa tentu surat Leman datang. Badan Ayah ni panas. Ayah demam ke? Tak apa-apa. Baik, Ayah pergi berehat. Kau masih ada di sini. Hari dah malam. Pasang lampu lah.